meninggalkan pandangan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, tokoh-tokoh ulama mazhab, tokoh-tokoh ulama tafsir dan sebagainya yang kata dengan itu pandangan dan pendapat dengan cara jelas-jelas. Semenjak daripada dulu sampai ke sekarang, malaikat seorang saja iaitu Dr. Said Fudah. Said Fudah pun dia bawa data sekadar di dalam kitab ni ya. Cuma tak ada nakalan. Dalam ni ada laisa kamitslihi syai', sepatah dua gitu ya. Tak apalah kita tunjuk gini. Iaitu husnul muhajajah fi bayan anna Allah Ta'ala la dakhilal alam wala kharijahu. Kitab ni baru, tu ada hidup lagi. Tidak ada asanid sampai kepada Nabi walaupun sampai pada sahabat walaupun tabi'in. Akan tetapi masalah yang kita ada pegang sekarang, kata Allah Ta'ala tadi itu ada pada atas. Ni kita isbat sifatil ulu bagi Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Meninggal pada tahun 920. 220 Hijriah, nakalkan pandangan-pandangan ulama semenjak daripada qurun salafis salih sampai kepada semenjak daripada dulu sampai ke sekarang. Ni orang kata mazhab Hambali tak mau nak dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada Mukhtasar Al-Ulu bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dia nakal juga di dalam ini kitab. Dan tak boleh kita nak pakai seumpama Hasan As-Saqqaf yang dia mentahqiqkan kata kitab ni Imam Zahabi tadi itu rajuk daripada ini pandangan. Ini tidak ada bukti keterangan yang jelas. Kalaulah nak bahas masalah tu, kita bahas masalah tu pada majlis yang lain. Adakah Az-Zahabi rajuk daripada ini kitab pegangan dia ke macam mana? Cuma kita nak rayak sekadar kata kita umpama ulama kita tulis ni sekadar ilmu kita lah, balik ikhwah kita tu lagu mana alasan nanti kita dengar. Ada ke tak kita yang rayak Tuhan tak atas tak bawah semenjak daripada karung yang ke atas dengan sanad yang muttasil sampai kepada imam-imam kita yang boleh kita bahasa siqah dengan pandangan-pandangan yang dinakalkan oleh ulama-ulama kita. Ini kita wari dua. Ada beberapa kitab lagi yang tua pada ni pun ada lagi biiznillahi taala. Cuma hak ni wari Hambali dengan Syafi'i supaya kata kita boleh tengok. Kita tanya diri kita, yang kita ada pegang tadi itu di manakah alasan daripada Alkitab was Sunnah ataupun pandangan alim ulama kita yang musnadah, yang ada sanad tadi itu sampaikan kepada mereka dengan cara jelas. Maka Az-Zahabi kata sini, itu Al-Qurtubi kata sini sikit lagi supaya kata kita tak melengahkan masa sangat. Apa minit? Setengah je. Tengok sikit lagi. Dia kata walam yunkir ahadun minas salafis salih. Kalimah salafus salih ni kalaulah kita tengok dengan al-istiqraiyah dalam tafsir Al-Qurtubi ni sekadar 15 kali dia sebut. Cuma dia kecek dalam masalah akidah ni salafis salih ni cara bahasa ni kita tengoklah, kita nak bahas di dalam kitab nakalan hak Qurtubi, di dalam kitab dia tafsir, kalau kita nak merangkungi dengan cara seluruhnya. Cuma di sini kita nak bawanya pandangan-pandangan nakalan-nakalan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yang dia tadi itu nakal daripada salafis salih. Kita tak ada nak bercakap tentang pegangan dia kerana dia ada di dalam kurun Daulah Al-Muwahhidin. Dia tadi itu susah nak bercakap, susah nak rayak benda-benda yang pesan salaf kerana masa tu dikuasai oleh kerajaan yang kurang lagi faham akan aliran as-salafis salih. Lepas daripada benda-benda yang berlaku dengan Ibnu Tumarak dan sebagainya, itu kita tadi itu mengetahuilah benda-benda tadi itu di dalam sejarah. Orang kata mungkinkah Al-Qurtubi ini tahu benda-benar tapi dia tak boleh nak rayak benda-benar? Ya tak ada masalah. Nanti kita bahas tepat dia biiznillahi taala. Mungkin tak ada masalah. Seumpama ulama-ulama kita yang ada di Mesir sekarang nak rayak benda-benda benar susah. Sebab apa? Kalau nak tegur orang nak main di ahramat tadi itu pun tu kena masuk penjara dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara biasa, bukan perkara-perkara yang jadi susah payah sangat. Lalu Qurtubi kata walam yunkir.
Tak ada siapa pun ingkar, seorang pun di kalangan salafis salih bahawasanya annahu istawa ala arsyihi haqiqah. Kalimah haqiqah ni agak kata kita nak takwil pak, nak jadi majaz pula ni kita kata tak layak lah. Sebab hakikat ni gulawai dia majaz dah. Maka hakikat ni makna kata ada sungguh lah. Tuhan istiwa sungguh di atas arasy, bukan maknawi dak lah. Walaupun setengah-setengah daripada ikhwan nak buh makna tu makna ni, tak apalah, nanti kita bahas tepat dia. Cuma hakikat ni benar, gulawai dia majaz, ada sungguh. Ada sungguh di atas arsyur rahman, zat Allah azza wa jalla itu. Sebab apa? Wa khussal arsyu bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi. Sebab dia mengkhususkan arasy sedemikian itu perbuatan istiwa tu kerana arasy tadi itu sebesar-besar makhluk dia. Lepas tu wa inna ma jahilu kaifiyatal istiwa. Hak tak tahunya kaifiyat istiwa. Orang khalaf dulu, maaf lah dah, orang ada di atas mazhab mutakallimin walaupun Syekh Ahmad dulu pun dia kata tafwid kaifiyat. Tapi sekat mari Hasani Saqaf, mari Abdullah Al-Harari, marinya Said Fudah, marinya Saiful Asri, dak nak tafwid makna pula. Mana kata makna tak boleh reti. Setengah kata dak boleh reti tapi tak boleh takyin. Tak reti dengan tak takyin tu hakikat sama ya. Sama-sama tak boleh kita mengetahui. Sama ya, makna kata kita tak boleh makan dengan kita kenyang tu halih bahasa sikit ya. Tak ada jadi benda pelik. Cuma hak dulu, salah dulu, iaitu mereka mentafwidkan kaifiyah. Jahilu kaifiyatal istiwa. Lagu ni juga Imam Ibn Arabi sebut dalam Aridul Ahwazi. Lagu ni juga Ibn Hajar sebut di dalam Fathil Bari. Itu ulama-ulama yang ada di atas aliran hak dekat hak ni dah ni, hak mutaakhirin dekat Kamadiyah ni. Li'annahu, sebab apa tu tak tahu tu hak mazkur sebut sana tu. Sebab la tu'lam haqiqatuhu, sebab kita tak tahu hakikat Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita nak tahunya perbuatan Allah Azza wa Jalla. Zat dia kita tak boleh nak tahu dengan cara pencerita ilmu kita. Bagaimana kita nak tahunya hakikat perbuatan Allah Azza wa Jalla ataupun hakikat istiwa dia tu, kaifiyat dia tu tak boleh nak tahu. Ini agak kata jelas. Maka ia kata sekali pun aku tak kata la aqulu bihi wala akhtar. Tak pilih. ما تضافرت عليه الآية والأخبار أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما أخبر في كتابه. Bagi hak terai-terai di atas ini hak sebut ni iaitu ayat Quran, khabar-khabar daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha subhanahu wa ta'ala ala arsyihi. Allah Taala ada atas arasy. Lagi takwil kata dak ini pangkat. Ini bukannya zat, pangkat saja, makanah saja. Kita pergi bubuh kata makan dak. Makan tu makna kan? Makna nak nafi istiwa Allah Ta'ala dengan zat. Itu kita ikhtirakkan lafaz-lafaz untuk kita tadi itu menafikan makna hak sahih daripada apa yang Allah Ta'ala khabar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sini. Tuhan rayak dalam Quran dan Nabi rayak bila kaif. Lagu mana tak boleh tanya. Baik mana tak boleh tanya. Ba'inu min khalqi min jami' khalqihi. Dia tercerai daripada sekalian apa nama ni makhluk dia. Kalimah cerai ni memang adalah asatizah kita hurai cerai ni makna gitu makna gini, tapi yang jelasnya cerai tadi itu masalah zat. Pangkat dia nak cerai lagu mana? Pangkat dia pangkat hak ni zat. Ba'inun min khalq min jami'i khalqihi. Dia tercerai memang. Makhluk suku kita bukan cek makhluk suku. Kama dia Tuhan tu suku, Khalik tu suku, mungkin benda ada tu dua tu ya. Tak ada benda hak tiga lepas pada tu tak ada dah. Sebab itulah di dalam pegangan kita agak kata benda ni jelas. Sebab itu kita tak nak main pusing putar dan sebagainya, tidak. Hadza jumlatu madhhabis salaf. Inilah seguguk daripada mazhab salaf fi man naqala anhum thiqat, iaitu pada apa yang nakal daripada mereka oleh orang-orang yang siqah. Orang siqah nakal lagu ni. Kama dia apa yang dirayatkan oleh Al-Qurtubi tentang mazhabis salaf. Hak kita nak sebut mazhabis salaf. Betul molek tak dengan ayat Quran? Betul molek tak dengan ayat Quran? Betul molek tak dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agak kata benda tadi ini betul molek. Nanti kita dengar daripada ikhwah kita hak kata tak ada atas, tak ada bawah, tak bercerah, tak bertepek tu lagu mana daripada ayat Al-Quran yang mereka itu nak bawa datang untuk menyokongkan pendapat.